Pengenalan projek adalah Smart Portable Sink merupakan sebuah sistem basuh tangan secara automatik yang dibangunkan bagi menyediakan kemudahan basuh tangan yang lebih praktikal, bersih dan mudah digunakan. Projek ini direka dalam bentuk mudah alik supaya boleh digunakan di pelbagai lokasi seperti majlis atau tempat tapak perniagaan serta acara luar yang tidak mempunyai kemudahan sinki tetap. Dengan adanya sistem ini, pengguna dapat membasuh tangan dengan lebih mudah tanpa perlu menyentuh paip secara manual. Penyertaan masalah. Pada masa kini, penyediaan kemudahan basuh tangan di kawasan sementara masih menjadi satu cabaran. Pengguna paip secara manual memerlukan sentuhan secara langsung yang boleh meningkatkan risiko penyebaran bakteria atau virus melalui permukaan yang sering disentuh oleh ramai pengguna. Selain itu, pemaziran air juga boleh berlaku apabila pengguna tidak menutup paip dengan betul atau membiarkan air mengalir terlalu lama. Akhir sekali, sesetengah lokasi seperti majlis kenduri atau bazar tidak mempunyai sistem saluran air yang tetap untuk menyediakan kemudahan basuh tangan. Penerangan inovasi. Bagi mengatasi masalah tersebut, projek Smart Portable Sink telah dibangunkan sebagai sebuah sistem basuh tangan automatik tanpa sentuhan. Sistem ini menggunakan sensor inframerah untuk mengesan kehadiran tangan pengguna apabila tangan dikesan. Sensor akan menghantar isyarat kepada PLC yang berfungsi sebagai sistem kawalan utama. PLC akan memproses isyarat tersebut dan mengaktifkan pam air secara automatik bagi membolehkan air mengalir keluar untuk proses pembasuh tangan. Selain itu, projek ini turut dilengkapi dengan tangki simpanan air yang bersih yang membolehkan sistem ini digunakan di kawasan tanpa kemudahan paip air tetap. Kefungsian projek. Pertama sekali, pengguna perlu menekan butang on untuk menghidupkan sistem. Apabila butang on ditekan, lampu merah akan menyala menandakan PLC telah dihidupkan dan bersedia untuk digunakan. Selepas sistem dihidupkan, paras air akan memeriksa kadar air dalam tangki bagi memastikan paras air berada pada tahap mencukupi. Sekiranya paras air terlalu rendah atau air habis, lampu kuning akan menyala dan buzzer akan berbunyi selama 5 saat sebagai amaran bahawa tangki air perlu diisi semula. Apabila tangki air telah diisi dan paras air berada pada tahap mencukupi, lampu hijau akan menyala menandakan sistem sedia digunakan. Seterusnya, apabila pengguna meletakkan tangan di bawah sensor inframerah, sensor akan mengesan kehadiran tangan dan menghantar isyarat kepada PLC. PLC kemudian akan mengaktifkan pam air secara automatik untuk mengalirkan air bagi proses membasuh tangan. Apabila tangan dialihkan, sensor tidak lagi mengesan kehadiran tangan dan pam air akan berhenti mengalir secara automatik. Akhir sekali, pengguna boleh menekan button off untuk mematikan keseluruhan sistem dan semua lampu akan terpadam. Potensi komersial. Projek Smart Portable Sink mempunyai potensi komersial yang tinggi kerana boleh digunakan dalam pelbagai sektor. Antara sasaran pengguna termasuk pengusaha catering, pengajar majlis kenduri, peniaga bazar, pengusaha tapak, makanan serta pengajar acara luar. Reka bentuknya yang mudah alih dan automatik menjadikan produk ini sesuai untuk dipasarkan sama ada melalui penjualan produk ataupun perkhidmatan penyewaan kepada pihak yang memerlukan. Kesan dan impak projek. Pelaksanaan projek ini mampu memberikan beberapa impak positif kepada masyarakat. Antaranya ialah meningkatkan tahap kebersihan pengguna melalui penggunaan sistem tanpa sentuhan.
sekaligus membantu mengurangkan risiko penyebaran bakteria dan virus melalui permukaan yang sering disentuh. Selain itu, sistem ini juga membantu menjimatkan penggunaan air kerana ia hanya akan mengalir apabila sensor mengesankan aliran tangan pengguna.